Boleh jawab pula kan? Saya Puan Izwana Ismail. Boleh panggil saya Puan Wana. Kalau nak panggil saya, kalau dengan student kadang-kadang kita ni terperasan sikit, boleh panggil saya Kak Wana kan? Macam muda lah sikit. Padahal dah taraf mak-mak dah kan? Maksudnya apa ni? Student yang datang sekarang ni macam dah sebaya-sebaya anak dah kan? So tapi kadang-kadang kita nak elakkan macam ada jurang lah antara kita dengan student kan? So kita panggil Kak Wana pun boleh. Tapi saya ni macam segan. Kadang-kadang ada student yang memang lurus dia kata macam tak panggil kakak ke, macam beza je umur. Tak payahlah panggil kakak, panggil saya Puan. Okey, so kalau insyaAllah kalau kita berjumpa kat luar, boleh panggil saya Kak Wana pun boleh, nak panggil saya Puan Wana pun boleh. Mana yang selesa. Okey, so Alhamdulillah saya dah berada di UPM dah 19 tahun. Sedar tak sedar dah 19 tahun dah kan. Okey, dan bermula saya di kaunseling di bahagian hal ehwal belajar. Maksudnya saya masuk di unit kaunseling di bahagian hal ehwal belajar. Maksudnya ibarat dengan GCP ni dia macam adik-beradik yang kena berpisah lah kan. So kami 2012 kami berpisah dengan BHAP. So yang itu tadi menunjukkan bahagian kaunseling UPM. So bila kita dekat bangunan kita sendiri, student dia dah tak rasa macam segan sangat lah. Sebab dulu BHAP dekat bawah tu kan. So macam student ni segan sikit nak masuk lah kan. Kan, kalau setahun segan juga sebenarnya. Kalau boleh, dia tak nak pun kawan-kawan dia tahu yang dia pergi ke kaunseling. Tapi sebenarnya kita ni dia macam terlekat dengan stigma masa kita sekolah dulu. Sebab dulu dekat sekolah, orang yang pergi jumpa kaunselor ni adalah orang yang bermasalah ataupun yang mendapat hukuman kan. Tapi dekat orang kata semakin kita dewasa ni dia dah berubah, especially dekat universiti lah. Okay, maksudnya jumpa kaunselor memang maksudnya kami ni adalah profesional. So kita galakkan macam tu lah. Maksudnya kalau you all jumpa dengan kaunselor, jumpa dengan profesional untuk kita membincangkan apa yang you all hadapi kan. Maksudnya itu adalah sebab kita tak boleh pendam. Kebanyakan isu yang berlaku adalah disebabkan pendaman. Dan depression ataupun isu-isu kesihatan mental sebenarnya dia bukan bermula sekarang. Dia dah bermula daripada kita kecil lagi. So yang tu yang kita akan tengok kan. Kalau stres adalah benda yang berlaku sekarang, anxiety pun adalah benda yang berlaku semasa, tapi depression dia adalah benda yang dah berlaku lama dulu. Maksudnya kita akan tengok balik sebenarnya student ataupun staff tu dah pernah kena pukul dengan parents dia kan. So saya cakap saya ni ditakdirkan jadi kaunselor sebab saya tak boleh jadi polis, saya tak boleh jadi peguam ke apa sebab saya hati saya lembut kan. Cabaran utama saya masa saya jadi kaunselor, bila saya dapat kes student tu ayah dia bunuh diri. Adik dia dengar ayah dia macam menjerit macam tu, tapi student tu tak menangis pun bila cerita dengan saya kan. Tapi saya yang nangis kan. Sebenarnya tak boleh. Kalau jadi kaunselor dia tak boleh macam tu. Maksudnya kita kena tahan dan kena separate lah benda tu. Dan bila balik rumah saya kena separate kan. Habis je isu tu, habis kat situ. Maksudnya dekat rumah saya bukan kaunselor dah. Saya adalah isteri dan saya adalah ibu. Macam tu Sama juga dengan kita. Okay. Sebab bila kita balik rumah, kita membawa peranan kita yang dekat office, nanti dia akan jadi konflik. Okay. So itu adalah isu-isu yang akan berlaku. Okay. So kita teruskan So hari ni tema saya yang saya nak bawa, kita bantu kita lah. Kita bantu diri kita dulu, baru kita boleh bantu orang lain, insyaAllah. Okay. Kalau ada nak tanya apa-apa, terus tanya pun boleh juga Okay. Okay. So yang ni yang banyak berlaku sekarang. Kita nampak, kita rasa kita okey, tapi sebenarnya kita tak okey. Kita nampak orang tu okey, tapi sebenarnya dia tak okey. Okey, tu yang saya terkejut bila kita pergi ke jiran sebelah kan. Dia pengarah kata kita kena buat sesuatu sebab dia punya tak salah saya guru bahasa lah, ada isu kesihatan mental. Maksudnya bila ada isu ni dia dah mengalami penyakit mental. Cuma kita bekerjasama dengan psychiatrist hospital UPM. Maksudnya untuk kita
diagnose. Maksudnya kalau siapa yang tak diagnose lagi tu, kita mohon untuk diagnose lah supaya kita tengok tahap dia ataupun apa isu ataupun apa penyakit mental yang dia hadapi. Ada juga yang dah kena diagnose bipolar, ada yang depression, MDD, major depression, ada juga yang dia nampak macam narcissistic. Pernah dengar tak narcissistic? Pernah dengar kan? So sekarang ni memang dah banyak lah kan? So narcissistic adalah benda yang berlaku real dalam kata kita punya persekitaran. Okey? Ataupun kita sendiri secara tak sedar kita ni ada narcissistic. Itu kena check ya. Maksud kalau kita rasa kita ada, better kita berjumpa dengan psychiatrist ataupun dengan counselor. Okey. So harap hari ni semuanya okey ya. Okey? Okey. So yang ni mood kita setiap hari penting. Sebab kat depan saya ni semua bunga kan. Bunga ni perempuan ni penuh dengan emosi. Setiap hari bermain dengan emosi sendiri. Betul? So kat belakang kita ada kumbang. Okey? So kalau boleh tanya lah kan, pandangan lelaki ni terhadap perempuan rasanya sangat complicated, betul? Kan? Tapi walaupun perempuan ni orang kata macam perempuan tak nak kalah lah, tapi ialah secara komunikasi macam tu kan, secara fitrahnya memang macam tu kan. Tapi kata kita kena ada pandai untuk ni lah, pandai untuk kata balancekan kan. Okey. So harapnya mood semua hari ni di nombor 1 kan. Ataupun nombor 2 tadi macam teruja sikit kan. Okey. Tapi sebenarnya dalam kata kita tak sedar, kita ada mood nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu saya tak pastilah macam lapar ke apa kan. Ataupun 6 macam tu kan. Yang tu kat rumah apa tak apa kita tinggalkan. Okey. Okey, dekat sini semua dah berkahwin. Ada yang tak kahwin lagi? Ada? Kan dia beza. Berkahwin dia punya kata masalah lain, emosi dia lain kan. Yang belum kahwin pun emosi dia lain, isu dia lain kan. So kita tak sama. So kita tak boleh nak kata samakan macam aku ni sama je. Tak, kita tak sama. Kan? Sebab personality kita pun berbeza. Saya hari ni saya tak bawa topik personality. InsyaAllah kita jumpa untuk next kan. Okey. Sebab kalau personality ni topik yang lain pula lah kan. Tapi saya fokus kepada kesihatan mental. Sebab benda tu sangat penting selepas PKP dan saya pun diamanahkan untuk seksyen kesihatan mental. Okey, maksudnya memang sekarang ni memang banyak sangat isu kan. Bila kita panggil macam kita ada kes baru ni dengan keselamatan dan kita ada kebanyakan dengan fakulti lah, fakulti dengan lecturer kan. Kalau lecturer ni maybe dia tak macam mana saya nak cakap, sama ada tak sempat nak datang ke counselling ataupun banyak isu kan. Tapi bila kita jumpa, maksudnya macam memang dah kata di tahap yang teruk lah, di tahap teruk kan. So baru-baru ni pun semua dah jawab ni kan. Bulan Jun hari tu kita dah jawab apa, mindset kan. Mindset tu daripada keseluruhan staff UPM yang menjawab 144 adalah yang mengalami tahap teruk. So itu pun kita kena buat program juga, kita kena panggil juga. Dan 50% daripada mindset tu adalah pensyarah kan. So yang tu maybe kita kena do something jugalah untuk kena pasti kenapa lagu kan. Maksudnya kadang-kadang kita segan juga bila kita tengok senarai klien-klien kita yang kena panggil tu kan. Macam alamak ni lecturer ni macam kita kenal, lecturer ni dia kita tengok kepakaran ni, alamak segan lah kan. Tapi kita kena panggil jugalah kan. Sebab itu ialah bila dah tahap teruk tu maksudnya kita kena bantu dia kan. Adakah faktor KPI ini menyumbang kepada salah satu juga. Itu sebablah kami pun handle exit policy. Exit policy pun baru ni tahun lepas kita dapat 3 kes je.
Tapi tahun ni macam kita assume maybe dah kurang kot. Tapi rupanya tahun ni meningkat kepada 25 orang exit polisi. Jadi kalau macam tu urusan kita kat atas bila tengok report yang macam tak berapa bagus lah sebenarnya kan, tak berapa sihat dalam keadaan cara apa solution yang tidak sepatutnya dia kena masa sekarang ni NCAA Prof Ismi kan, sepatutnya dia bila dia dah tengok ada isu macam tu, sebab bila masuk exit polisi dia kadang-kadang bukanlah kata isu yang besar, tapi dia macam isu dia tak isi KPI kan, lecturer punya banyak sangat kan. Memang kita memang mengaku benda tu memang sangat, tapi apa yang saya nampak lecturer ni dia memang kena ada klik dia. Dia kena ada orang yang bantu dia. Sebab kalau yang kemasukan masuk exit polisi tu dia macam berseorangan. Dan dipinggirkan terus kan, dipinggirkan. Dia sebab persekitaran kami, sebab saya cakap sebagai persekitaran kami ni yang tak membantu sangat untuk kami nak bersosial, berjumpa. Sebab orang kata tu kekangan masa lah kan. Lepas satu kan, macam sekarang ni kan, walaupun cuti panjang, tapi sebenarnya persyaratan kan banyak benda. Jadi benda tu yang membuatkan kekangan lah sebenarnya. Tapi itulah, kalau exit polisi dia most of memang technical issue lah, berkaitan dengan apa, dengan markah semua tu kan. Maksudnya memang dia tak key in langsung, dia tak key in langsung. Dan ada juga isu yang memang kata penyakit mental, itu memang berlaku. Tapi saya perasan lah yang ada masalah isu sekarang ni sebab dalam pencarian muda, bukannya pencarian yang betul sana. Jadi so dia ada dua jurang lah. Satu yang baru masuk, maksudnya 1-2 tahun, 3 tahun yang memang tak ada buat penyidikan apa-apa lagi. Sebab itu macam ada markah juga kan. Satu lagi yang memang dah, orang kata yang dah ketinggalan dari segi apa ni, ialah sistem kan. So yang tu yang berlaku lah di kalangan lecturer. Okay, so hope semua okay hari ni. Okay, next. Okay, kalau kita bercakap tentang kesihatan mental, dia for sure semua orang akan macam penyakit mental ke kan. Tapi kesihatan mental tu adalah kita kena pastikan setiap hari kita punya emosi, pemikiran dan tingkah laku kita adalah selari. Okay, maksud selari tu adalah pemikiran, tingkah laku dan emosi tu kena tiga-tiga kena okey. Okey, kalau hari tu emosi kita tak okey, secara tak langsung pemikiran dan tingkah laku kita tak akan okey. Siapa yang rasanya bila emosi dia tak okey, contohnya emosi dia marah, rasanya dia boleh berfikir dengan boleh ni tak bagi idea dengan tenang, boleh tak? Tak boleh kan? Sebab benda tu adalah benda yang berkait, emosi, pemikiran dan tingkah laku. So itulah yang kita kata kesihatan mental. Maksudnya kita kena pastikan emosi, pemikiran dan tingkah laku kita okey. Kalau perempuan, kalau perempuan biasanya cabaran utama dia adalah emosi. Maksudnya penat tau nak jaga emosi kita ni. Sangat penat kan. Sebab apa? Bila dekat rumah kita berhadapan dengan macam saya ada 5 orang anak. 5 orang anak yang umur sulung 15, kedua 14, lepas tu 10, 8 tahun dengan 6 tahun. Maksudnya yang remaja 2 orang, itu pertengahan dengan yang kecil. Kan? Maksudnya kalau husband saya kata, you ni sebenarnya tak sesuai jadi kaunselor. Kenapa pula? Yalah, you nampak dia macam lemah lembut, tapi you lemah lembut, dia kata. Dia kata saya macam tu. Okey. Lemah lembut dia kata kan. Dia kata masa dulu nampak macam lemah lembut dia kan. Okey, itu dulu. Masa tak kahwin lagi, belum ada anak seorang, okey. Dia nampak macam okey sayang kan. Tapi bila dah 5 orang anak, dia dah tak jadi macam tu lah kan. Okey. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sebab kadang-kadang cabaran saya sebagai kaunselor ni kata, dia kan kaunselor. Dan orang pun cakap, awak kan kaunselor. Tapi
saya adalah manusia biasa. Saya bukan malaikat yang orang kata suci sepanjang masa, tak. Okey. Tapi kita kena pandai, maksudnya bila nak marah, sebab marah ni kalau kita tak kontrol, dia akan kita akan tanpa sedar kita marah anak kita kan. Bila marah anak, kita kena pastikan jangan marah husband sekali. Itu benda yang saya kena kontrol. Sebab apa tak? Kebanyakan orang kata konflik yang berlaku bila kita marah anak kan. Anak tak mandi, dia balik tengok petang, dah lah balik sekolah yang rapi bau dia kan. Rasanya itu isu sejagat kot. Masalah sama. Balik tak tahulah cakap, makan telur ke kat sekolah ni kan. Tapi memanglah macam tu. Yelah sebab dah berpeluh kan. So bila balik tengok tak mandi lagi. So macam pergi mandi. Kalau tak mandi, kalau tak nanti kan cepat dia rasa macam nak kena cubit ke kan, nak kena tengking ke kan. Lepas tu dia tengok husband pula kan. So husband pun, maksudnya bila kita marah anak memang kita kena kontrol tone suara kita tu lah. Kan, marah anak jangan marah suami sekali lah. So kita kena okay. Sebab satu ialah untuk mengurangkan konflik. Okay. So yang basic tadi yang kita kena ingat adalah tadilah emosi, pemikiran dan tingkah laku kita kena okey. Maksudnya kalau emosi kita okey, insya-Allah pemikiran dan tingkah laku kita akan okey. Tapi kalau emosi kita tak okey, secara tak langsung pemikiran dengan tingkah laku kita tak akan okey. So itulah yang akan kita kaitkan dengan kesihatan mental kita. Kalau dalam tempoh 14 hari kita tak boleh kata emosi kita tiba-tiba tak okey kan. Maksudnya dalam tempoh 14 hari 2 minggu tu kita rasa macam fatigue, kita rasa macam penat, kita nak baring, kita tak nak jumpa dengan orang, kita dah melupakan, kata dah rutin harian kita tu. Maksudnya rutin harian kita tu kita bangun, mandi, makan kan, itu adalah benda yang basic kan. Tapi orang yang mengalami depression ataupun mental illness ni, dia akan ketepikan semua benda tu. Especially dia tak nak mandi kan. Maksudnya lepas tu dia tak nak makan, lepas tu dah tak boleh tidur kan. Kalau kita stres, kita memang akan tak boleh tidur lah kan. Memang kita tak boleh tidur. Tapi kalau berlarutan selama beberapa hari, itu adalah kata sign yang tak bagus. Okey? Maksudnya kalau kita tengok secara emosi yang positifnya kan. Okey? Emosi yang positifnya, maksudnya kita akan rasa tenang, rasa puas hati dengan apa yang kita ada kan. Maksudnya sekarang ni insya-Allah semua okey kan, insya-Allah. Secara luarannya saya nampak semua okey. Tapi lepas ni kita akan jawab das untuk kita pastikan okey ke tak okey. Okey? Okey. Ini dah dapat gaji kan. Semua macam senyum sikit kan. Dan kita maksudnya selagi kita rasa kita nak bersosial ataupun kita berjumpa dengan orang, maksudnya itu kita still okey. Tapi kalau kita dah start duduk dalam bilik, kita tak nak keluar, kita tak nak jumpa dengan orang, maksudnya itu ada something wrong. Okey, kita dah stopkan kita punya rutin harian kita. Kan? Ataupun kita suka buat apa? Contohnya kita ada hobi kan, tiba-tiba kita stopkan hobi kita tu. Contohnya ada student yang saya jumpa, dia suka berbasikal, tiba-tiba dia rasa dia tak nak. Dia nak duduk dalam bilik je. Sampai mak dia suruh keluar pun dia tak nak. Kan? Maksudnya itu adalah sign awal yang kita rasa kita perlu minta dia pergi ke psychiatrist. Kan? So itu adalah tanda-tanda yang tak bagus lah. Yang kita boleh check untuk diri kita. Kan? Kalau kita rasa macam ini dah rasa macam tak suka nak jumpa orang ni, maksudnya kita kena do something. Maksudnya kita keluar balik. Sebab kalau tak, kalau kita pendam je, dia akan berlarutan sampai kemurungan dan menjadikan kita depression. Maksudnya selagi kita berfungsi untuk melaksanakan orang kata tugas-tugas harian tu, itu adalah okey. Kan? Tapi kalau kita dah stop untuk melaksanakan tugas-tugas harian secara rutin tu, maksudnya itu adalah something wrong. Okey. Ini adalah kata kepentingan kesihatan mental dalam kesejahteraan diri kita. Okey, jadi kita kena utamakan diri kita dulu. Okey? Sebab kalau kita tak jaga diri kita, macam mana kita nak jaga orang lain dan kita nak bantu orang lain.
especially yang dah ada pasangan, dah ada anak-anak kan. Sama juga yang kata kalau tak ada pasangan, tak ada anak-anak lagi pun dia ada family kan. Maksudnya kita berfungsi kepada persekitaran kita, nak datang kerja kan. So itu adalah benda-benda yang kata yang kita kena buat lah okey. Maksudnya kita kena tengok maksudnya dari segi emosi kita, dari segi kualiti hubungan sosial kan. Maksudnya sekarang ni adalah hubungan kita dekat office kan. Baru ni pun kami ada dapat kes dia macam narsisistik jugalah. Maksudnya dia tak salah kalau kita ni nak bergaya, nak orang kata nak pakai handbag mahal ke, tak ada masalah kan. Tapi orang narsisistik ni dia penyakit narsisistik ni dia tak boleh orang lebih daripada dia. Itu dia punya orang kata dia punya yang kita boleh tengok lah. Orang narsisistik dia tak boleh orang lebih daripada dia. Maksudnya kalau orang padahal kawan tu macam tak ada tak ada niat ataupun tak kacau hidup dia pun, tapi dia rasa kan. Dan kita pun ada kes yang pasangan dia narsisistik. Bila ada pasangan yang narsisistik ni, kesian pada anak dia. Contohnya anak dia dah dapat result yang bagus, tapi dia rasa macam result anak dia tu macam nasib. So anak dia sangat tersiksa lah kan. Tapi saya sebagai kaunselor, dalam hidup kita ni kita ada dua pilihan. Okey, sama ada kita stay ataupun quit. Itu je. Okey, sebab apa? Kalau kita berhadapan dengan sesuatu isu, contohnya bulan lepas saya ada isu pasangan dia mengalami penyakit mental. Maksudnya pasangan dia memang dah diagnose penyakit mental lah. Okey, tapi saya sebagai kaunselor saya tak boleh cakap macam dia tinggalkan dia, tak boleh. Maksudnya selagi kita boleh bantu, kita bantu dia. Tapi maksudnya kita kena faham lah, bila orang yang ada penyakit mental ni dia bukan orang yang biasa dah. Maksudnya dia dah luar biasa. Kita kena pastikan dia makan ubat kan. Dan kalau dia makan ubat secara konsisten dia okey. Tapi kalau dia tak makan ubat, dia akan problem. Okey, maksudnya itu adalah benda yang dia kena hadapi lah kan, dengan anak lagi, dengan pasangan lagi yang ada mental illness kan. Memang sangat sukar lah sebenarnya okey. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan, maksudnya prestasi kita kan, ni tak lama lagi kita akan tanda tangan apa tu? SSPA kan. Salah satu yang sangat penting kalau kita punya KPI kan, tapi saya tak pasti sebab dia kan banyak kan. Yang tu pun akan memainkan peranan jugalah sebenarnya kan. Maksudnya kita pun kena tengok juga. Kalau kita dapat 75 kalau tak silap saya. Kalau salah nanti sebab saya pun tak tengok lagi kan. Menaikkan gaji. Untuk satu untuk menaikkan gaji, satu lagi maybe exit policy kami pun akan semakin bertambah macam tu. So yang tu kita kena hati-hati jugalah. Okey. Maksudnya dia kena win-win situation. Kena sama-sama tengok pada KPI sebab yelah KPI ni adalah benda yang kita buat. Maybe di kalangan lecturer lain, pelaksana lain, PMP lain kan. Tapi lecturer ni daripada dulu lagi sebenarnya, daripada zaman perubahan tu saya tengok masa zaman siapa? Prof Iqbal. Yang tu memang kadang-kadang kita rasa macam apa benda ni kan. Sebab saya jumpa dengan exit policy dengan pensyarah. Maksudnya kita kena faham dulu kan, kenapa susah sangat nak isi, kenapa sampai. Tapi rupanya memang sangat banyak kan. Dan bermain dengan sistem yang agak orang kata lembab lah, kita kata macam lembab kan. Sebab dia kata kalau dia dah isi, kalau dia tinggalkan, dia akan hilang. Macam itulah kan. Yang tu memang stres lah. So saya kata maybe boleh dapat bantuan daripada ni lah, klik ataupun memang kena ada orang bantu. Kalau dia satu orang memang susah. So itu je sebenarnya dia lah. Kalau dia pendam satu orang, dia akan jadi macam tu lah. Okay. And then daripada orang kata kesihatan mental kita ni, akhirnya kita akan dapat satu kualiti hidup kita yang macam mana kita nak. Okay. Hidup kita ni kita tak boleh compare dengan orang lain. Okay. Stop compare hidup kita dengan orang lain. So salah satu punca kepada penyakit mental sekarang ni, okay, adalah
media sosial. So yang tu kena hati-hati ya. Tak apa, nanti kita tumpas lagi. Sebab apa? Setiap hari kita tengok handset, kita tengok apa? Facebook. Dulu Facebook ni kan? Sekarang ni TikTok kan? Kita tengok alamak sweetnya dia ni, alamak husband dia ni memang sweet lah, birthday hari dia lah. Aku ni tak ada pun, kan? So benda-benda macam tu dia akan menyebabkan kita kan rasa maybe orang lain kita tak ni, tapi tiba-tiba kawan kita pula masuk kan, macam sweet pergi holiday kan, kita tengok dia macam, ya aku tak ada pergi macam ni, aku tak ada pendapat macam ni. So stop girlfriend, itu adalah punca kepada masalah hati kita nanti. Okay, itu apa, bila saya cakap ni, saya sebenarnya macam ni, bila saya bercakap apa ni, benda kita cakap tu Allah akan uji kita, betul tak? So sebenarnya peringatan untuk diri saya sendiri dan kita sama-sama, insyaAllah. Okay, so tapi benda-benda tu lah yang orang kata cabaran kita sekarang kan. So bila setiap hari sebenarnya kita kena ada limit kepada ni lah, maksudnya bila tengah handset ni kena ada limit. Nanti kita akan bincang Okay. Okay, so yang ni kita nak ni lah, kita buat twist sikit. Okay, kesihatan mental dan penyakit mental ada dua perkara yang berbeza, betul ke salah? Okay, tengok betul ke salah? Okay, next. Betul. Okay, so yang ni yang kita kena faham, kesihatan mental dan penyakit mental adalah dua perkara yang berbeza. Kesihatan mental adalah benda yang kita kena ada setiap hari. Kesihatan mental kita sendiri. Okay, maksudnya kita kena pastikan yang tadi, yang basic yang saya sebut tadi adalah okay. Kalau salah satu dia terjejas, maksudnya memang dua-dua tadi akan terjejas. So kita kena pastikan salah satu dia okey, kan? Kalau dekat sini rasanya antara emosi, pemikiran dengan tingkah laku, mana satu dulu yang akan attack? Kalau kita lah, kalau setiap hari lah kalau kita tengok, mana satu yang akan attack kita dulu? Emosi kan? So semakin bertambah umur ni, kadang-kadang kita ni rasa macam hati kita ni mudah nak terasa hati, mudah nak sentak kan. Sebab kadang-kadang yelah ada, tapi sebab saya tak bawa yang inventory personality kan, InsyaAllah nanti kalau ada masa Husna boleh aturkan, yang itu saya fokus untuk personality. Sebab saya suka sangat dengan personality, sebab bila kita kenal diri kita, InsyaAllah kita pun boleh kenal orang lain juga. Okay? Sebab personality ni kan benda yang terbentuk macam daripada kita kecil kan. Secara tak sedar lah, patutlah macam ni kan. Tapi dari personality kita yang pertama sekali, dari segi agresif lah, ada kawan kita yang memang bila bercakap dia kata sedap mulut dia bercakap kan. Itu adalah orang agresif, kita tak boleh marah dia. Memang dia bercakap, dia tak ada filter. Dia bercakap je dulu, dah gelak kan. So dia filter dia kemudian. So itu adalah orang agresif. Kalau orang yang pasif, dia terima je orang cakap kan. Tapi yang paling bagus sekali, kita jadi orang yang assertive, maksudnya tengah-tengah. Sebelum kita cakap, kita fikir dulu, ataupun kita minta maaf dulu, kan. Itu adalah kata untuk komunikasi lah kan. So sebab kadang-kadang macam saya ni kan, saya tak tahu kenapa orang suka keras hati dengan saya. So bila saya buat, cuba tengok tahap agresif awak ni tinggi. Kalau awak cakap, biasanya awak akan cakap je. Sebab matlamat utama dia bercakap. Dia orang kata nak marah dulu. Tapi yang bagus dia, orang agresif ni dia tak simpan. Yes, itu betul. Kan? Maksudnya personality kita ni ada yang okey. Kalau kita rasa macam tak okey, akan menimbulkan konflik, itu dia ubah kan? Tapi orang agresif memang macam tu. Dia habis macam tu je. Dia tak simpan dah. Kan? Tapi kena, orang yang menerima tu kena strong lah. Kan? Maksudnya macam tu. Kalau ada lah pasangan kita yang suka bercakap lepas kan, maksudnya memang kita kena terimalah keadaan dia. Okey, sebab manusia ni kita tak boleh ubah dia. Kita boleh berubah, tapi kita tak boleh ubah orang lain. Okey, sama juga walaupun saya kaunselor, saya tak boleh ubah husband saya, tak boleh, tapi saya boleh bantu untuk bentuk anak saya macam tu. Okey, okey. Next. Dan penyakit mental penyakit mental adalah benda yang kita boleh kata penyakit mental ni bila dah didiagnose oleh psychiatrist. Kan? Kita dah ada tanda-tanda ni, kita
hantarkan pergi ke psychiatrist, baru psychiatrist yang akan diagnose. Jangan diagnose diri kita sendiri melalui website ataupun Google kita kan sebab nanti dia makin apa macam nanti akan menjadikan kita anxiety. Padahal kita tak ada pun benda tu, tapi kita je macam punya ada lah tanda ni, dia aku ni ada. Padahal bukan mental je lah kan, penyakit-penyakit lain pun kan kita diagnose diri kita sendiri kan. Kan tiba rasa macam tak boleh bernafas, tiba rasa sakit dada, maaf aku sakit jantung ni kan, kita diagnose diri kita sendiri. Okey. Pengidap penyakit mental tidak boleh dirawat, betul atau salah? Salah. Okey, kita tengok. Okey, betul. Dia punya jawapan dia salah. Penyakit mental ni adalah benda yang boleh dirawat. Cuma kalau kita ada isu ataupun kita sendiri ataupun kita ada family members yang ada masalah penyakit mental ni, dia memang kena makan ubat. Maksudnya kena konsisten makan ubat. Sebab kalau dia stop ubat, dia akan relapse. Okay? So nanti saya akan share. So dia boleh dirawat Maksudnya kena satu yang paling penting saya support dengan family lah. Tapi kadang-kadang ada jugalah yang nak kata macam ni kalau kita ada kawan yang ada penyakit mental pun sebenarnya bukan mudah. Sebab emosi dia kadang-kadang kita macam dia turun naik. Kalau dia makan ubat dia tu okey. Kan kadang-kadang kita melawak kan macam itu ni makan ubat, dia tak makan ubat kan. Itu benda yang reality bagi orang yang ada penyakit mental. Maksudnya kena pastikan dia makan ubat. Okey. Next. Pengidap penyakit mental kononnya tiada pegangan agama dan iman yang lemah. Salah atau salah? Okey. Jawapan dia? Salah penyakit mental ni dia tak ada kaitan dengan apa. Tapi memang kadang-kadang orang akan cakap macam alah ni tak semayang dah ni. Yang tu yang tu dia macam ni penyakit mental kalau kata yang histeria pun sebab yelah kalau academician dia takkan rasa benda tu adalah gangguan makhluk halus. Tapi dia macam ada berkaitan kan. Tapi kita ialah pembuktian secara pentadbiran kita tak boleh kata bomoh tu ataupun perawat tu boleh buktikan secara ni kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita dah ada untuk saluran alternatif lah kan, yang dah dikira oleh hospital kan. Tapi still kena psychiatrist tadi okey. So maksudnya kita jangan judge orang dia ni tak solat nanti dia ni lemah iman ni tak. Sebab apa kita pun tak pasti kalau tiba-tiba kita akan diuji dengan benda. Tiba-tiba kita ada anxiety, tiba-tiba kita stress terlampau kan. So itu okey tindakan dibuat untuk mendapatkan perhatian mengada. Maksudnya kita rasa macam orang yang ada penyakit mental ni dia mengada. Rasa betul ke salah? Salah. Okey, kita tengok. Okey, ni jawapan dia salah sebab ada student saya yang dia dah diagnose MDD tapi parents dia tak percaya. Major depression disorder. Maksudnya bila kita dah ada perkataan disorder, dia adalah penyakit kan. Maksudnya kita ada depression dan ada juga orang yang menghadapi major depression kan. Maksudnya dia dah ada pecah-pecah macam tu lah. Tapi bila dah ada disorder, maksudnya memang dia dah ada penyakit yang dia kena makan ubat. Tapi klien saya tu family dia tak percaya yang dia ada MDD dan family dia suruh buang ubat tu kan. So yang tu memang susah. Tapi bila dia makan ubat, dia dah okey. Selagi dia makan ubat secara konsisten, okey. Sekarang ni alhamdulillah student saya dah bekerja. So dia dah habis lah. Sebab dia bila student yang ada MDD ni, kadang-kadang dia tak sedar yang dia macam mengamuk. Dia bukan mengamuk macam ni dia separkan barang-barang dia macam dia agresif dengan diri dia sendiri. Yang tu so maksudnya bila dia dah sedar macam kenapa bila saya bersepah kenapa meja saya bersepah maksudnya masa dia kena tu dia tak sedar di luar toilet kan. So yang tu saya minta parents dia simpan pisau semua tu kan. So benda tu bahaya sebab masa dia kena tu dia tak sedar yang dia boleh cederakan diri dia sendiri. Okay, next.
orang yang mempunyai penyakit mental adalah ganas. Itu salah. Tengok gambar dia. Okey, salah dia ada juga yang maksudnya kalau orang yang relapse ni maksudnya tak makan ubat, dia boleh bertindak ganas kalau kita mengancam dia. Tapi kalau katalah kita ni ada family members yang menghadapi penyakit mental, okey, sebab saya share sejarah saya sebelum ni, saya berada di Seksyen Kejaya, dan baru beberapa bulan dalam tahun ni lah saya dilantik untuk dimasuki di bawah Seksyen Kesihatan Mental. Tapi ialah benda tu sangat mencabar sebab banyak isu yang berlaku, dan saya juga ada ni lah, saya share sebab kita dah santai kan, saya ada abang yang sulung yang menghadapi skizofrenia. Pernah dengar kan? Benda tu adalah benda yang sangat mencabar. Kan? Abang saya sakit, abang saya yang sulung, saya adalah anak yang kedua. Daripada 2004, abang saya sakit 2004. So benda tu bukan sangat mudah bagi family saya, kan? Tapi saya dah pegang jawatan kata title sebagai kaunselor ni. Memang kerja saya kat rumah pun macam mak kita kena sabar, kan? Tapi awal-awal tu kita akan macam kenapa abang saya kena kan? Tapi sebab dan kebanyakan surprisingly lelaki menghadapi penyakit mental ni sebab banyak pendam. Okey. Itu kita kena ni lah. So alhamdulillah, selagi abang saya makan ubat secara konsisten, dia akan okey. Tapi kalau dia tak nak makan ubat kan, sebab kadang-kadang kami ni akan diuji juga. Dia tiba-tiba sebab dia lah daripada 2004 dia dah kena makan ubat sehingga sekarang 2 tahun lepas dia relapse sebab dia tak makan ubat secara dalam 5 bulan. Sebab kalau dia dah tak makan ubat 3 bulan ke atas, memang akan relapse. Okay, relapse ni maksudnya akan kena balik. Okay, so maksudnya itu mencabar lah. Tapi bila kita berhadapan dengan family members ataupun student ke yang ada penyakit mental, kita kena panggil polis, kita kena panggil keselamatan. Maksudnya kita dah tak ada cara lain untuk kita. Itu je cara dia. Walaupun kita tak suka kan, macam takkanlah polis, tapi itu je. Maksudnya kena call polis untuk bawa dia pergi ke psychiatrist. Maksudnya itu adalah benda yang rasanya dekat mana-mana pun sama, dekat luar negara pun sama juga. Maksudnya kita kena call polis untuk bawa dia pergi ke psychiatrist, sebab psychiatrist je yang boleh bantu dia. Okay? Okay, next. Orang yang mengalami masalah kesihatan mental memerlukan bantuan dan sokongan anda. Betul atau salah? Betul. Okey. Kita tengok Usna jawapan dia. Okey, betul lah. So maksudnya support daripada family memang sangat kita perlulah. Okey. Saya bersyukur, kadang-kadang saya macam ni, walaupun saya kaunselor, kadang-kadang saya tak kuat. Tapi saya salute dengan ayah saya yang tak apa, dia kata selagi dia bernyawa, dia akan jaga abang saya, kan? Maksudnya itu adalah benda yang saya salute dengan ayah saya. Kadang-kadang saya pun macam saya tak kuat, sebab kadang-kadang saya macam kenapa saya yang kena hadapi semua ni. Sebab bila abang saya sakit, secara tak langsung saya kena jalankan tanggungjawab sebagai anak sulung. Sebab dia dah tak boleh lah, sebab memang dia dah, orang kata okay, you mental lah kan. So maksudnya kita kena yakin apa yang kata Allah uji kita adalah benda yang kita mampu, kan? Tapi alhamdulillah, bila saya fikir balik, saya rasa macam mula kita memang kita tak kuat lah kan. Macam kenapa abang saya kena macam ni, kenapa adik-beradik saya kena hadapi benda ni kan. Sebab bila dia orang skizofrenia adalah dia suka mengamuk. Maksudnya bila mengamuk, bila dia kena, dia akan baling barang dalam bilik dia. Maksudnya kalau contohnya ada kaca, dia akan baling kaca. Kalau benda-benda, maksudnya benda-benda yang dekat sekitar dia akan baling macam tu kan. Tapi pernah tak dekat sini yang ada berhadapan dengan orang yang mengalami penyakit mental? Tak pernah kan? Kan, maksudnya kalau kita tengok keadaan tu memang sangat susah lah kan. Tapi ada beberapa tips yang saya boleh share lah
kan, ataupun kita boleh buat sepanjang abang saya sakit. Kadang-kadang kita rasa macam apa, kita akan nak berlembut dengan dia kan. Tapi bila orang yang ada mental ni, bila dia ganas, sebenarnya kita pun kena ganas juga. Bukanlah ganas tu maksudnya kita kena balik barang, bukan. Tapi kita kena lawan dia supaya dia akan jadi slow. Sama juga kalau kita berhadapan dengan staff yang dia datang macam, yelah bila staff ni kan dia dapat surat kan, datang sesi. Dia datang tu terus dalam mood yang orang kata temperature yang tinggi. So kita pun sebenarnya kita kena up juga kita punya kan, nanti baru dia akan slow down kan. Tapi pengalaman saya dengan lecturer fakulti bahasa juga kan, tapi kita tengoklah kalau umur macam dah nak pencen macam tu, bila dia datang marah kita, kita tak boleh marah dia sebab satu faktor umur kan, kita kena berlembut kan. So itu benda-benda kita kena belajar lah kan. Sebab yelah kita nak memahami orang lain ni bukan benda yang mudah. Okay. So kalau kita ada family members ke ataupun pelajar kita yang memang ada penyakit mental, memang kita kena bantu, kita kena sokong. Okay, ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya setakat ni? Oh, tak tahu. Okay, next. Okay, hanya golongan profesional sahaja dapat membantu dalam masalah kesihatan mental. Betul ke salah? Betul. Betul ke salah? Betul. Sebab kesihatan mental. Salah. Agak orang profesional ni yang kata adalah antara orang yang terlibat jugalah. Maksudnya profesional ni macam kaunselor, psychiatrist kan. Tapi kalau di kalangan lecturer, kalau kita dah nampak lah sign-sign kepada kita punya student, maybe kita boleh selagi dia tak agresif, kita boleh refer dia kepada kaunselor. Okay? So profesional tu kaunselor lah yang ada kelayakan. Yang ada kelayakan. Itu profesional okay. Dan sebenarnya kita pun boleh bantu jugalah kan. Kalau selagi kita mampu untuk bantu dia, sebab dia perlukan orang untuk dia mendengar kan. Tapi kalau yang bantu tak betul kan yang tu sila orang kan. Tapi saya selalu pesan dengan student lah, kalau kata dia ada masalah, kenapa kena cari kami juga kan. Sebab kadang-kadang bila bagi tahu dengan kawan-kawan ni, kawan-kawan pun ada masalah juga kan. So dan kadang-kadang dia beritahu benda tu tak sesuai dengan apa yang diri dia kan. Sebab bila jumpa dengan kaunselor, kita tak bagi cadangan, kita tak bagi nasihat, kita kena tanya dia apa yang boleh dia buat kan. Itu biasa bila jumpa kaunselor dengan kawan-kawan lah kan. Sebab bila dengan kawan-kawan ni kadang-kadang dia akan downkan kita kan. Sebab kadang-kadang macam alah masalah aku ni sikit je kan. Dan sebab kita tak boleh kita levelkan macam alah masalah ni sikit je kan. Bagi orang tu tak macam tu kan. Bagi dia adalah benda yang besar, bagi kita kecil kan. Itu yang selain yang berlaku kan. Okay, next. Okay, jangan diskriminasi pesakit mental sama ada dalam masyarakat, di kampus atau di tempat kerja. Betul atau salah? Betul ke salah? Kita tengok jawapan dia Ustaz. Betul kan? Kita tak boleh diskriminasi. Okey. Tapi lah secara realitinya kan, itu orang kata kita secara ilmiah kan, tapi secara tak sedar kadang-kadang kita memang akan ada perasaan tu lah, kita pinggirkan. Tapi bila berlaku dekat fakulti atau PTJ ni, dia akan pinggirkan kan. So sebab satunya yang berlaku dekat fakulti saya ada terima klien lah, dia memang dipinggirkan, memang diletakkan jauh bilik dia. Lepas tu memang staff pun tak berani nak pergi jumpa dia kan. So yang tu yang berlaku lah kan. So yang tu yang berlaku kan. Yang tiada. Maknanya dia tak dapat sokongan lah, sokongan moral daripada fakulti sendiri lah. Yes, kan. Itulah saya cakap, kalau kata ada isu, memang susah sebenarnya. Memang bukannya senang kita nak berhadapan dengan orang yang ada penyakit mental ni kan. Tapi kita tak boleh pinggirkan dia kan. Cuma
sabar kan. Memang kena banyak sabar. Sebab masa saya awal-awal abang saya kena didiagnose penyakit mental skizofrenia, apa yang saya doa dengan Tuhan, apa yang saya doa dengan Allah, saya doa apa yang saya hadapi ni boleh mengurangkan apa balasan saya dekat akhirat nanti. Alhamdulillah itu adalah orang kata sangat membantu saya. Sangat membantu saya kan. Kalau tak nanti memang kita ni lah stress kan. Okay, next. So yang ni ini ciri-ciri kesihatan mental yang baik kan. Maksudnya kita akan rasa keseimbangan dari segi emosi, mental kan. Kita ada keupayaan untuk stres. Stres yang sikit-sikit tu adalah benda yang normal. Kalau rasanya, kalau kata macam nak kata hidup kita tak stres, rasa macam tak betul. Memang kehidupan kita akan ada hari-hari kita akan stres kan. Stres dekat tempat kerja lain, stres bila balik rumah tu lain. Okay? So maksudnya stres tu adalah benda yang normal. Sebab stres ni adalah orang kata penggerak kan. Kalau kita tak stres langsung macam santai sangatlah hidup kita ni kan. So maksudnya kena ada stres, tapi kena handle stres kita dengan baik especially dekat tempat kerja lah. Yang ni kan macam ni kita punya tahun kita bekerja daripada bulan 1 sampai bulan 12 kan. Bulan 1 tu rasa macam okey lagi lah. Tapi bila dah hujung-hujung ni makin debol lah, makin busy semua kan. So maksudnya semakin nak berakhir hujung tahun kita semakin banyak kerja. Sebab student baru masuk bulan 10 kan. So maksudnya benda-benda macam itulah yang kita kena pastikan dia okey. Kan? Dan kalau boleh kita listkan okey apa kerja lagi yang tak siap. So list tu sangat penting ya. Sebab kalau tak nanti dia akan macam mana berkecamuk kan. Lepas tu bila balik rumah dah stres dengan kerja lagi, balik rumah stres dengan anak lagi, stres dengan pasangan lagi kan. So benda-benda macam tu lah kan. Maksudnya komunikasi tu sangat penting. Komunikasi sangat penting dengan pasangan okey. So macam mana kita nak atasi tekanan yang kita dah hadapi kan. So rasanya kalau stres apa yang kalau saya tanya lah, kalau tengah stres apa yang dia buat? Ada yang sama tak? Kalau tanya saya tu kalau stres, kalau orang tanya kalau stres buat apa ya, saya tidur. Tapi ada orang tu macam boleh tidur ke? Kalau saya stres, saya pernah tidur. Ada orang stres dia akan makan kan. So jangan marah kalau dia makan tu maksudnya tengah stres lah tu. Sebab kadang-kadang dia tiba-tiba craving kan doktor kan. Maksudnya kadang-kadang perempuan ni dia ada hari-hari dia craving nak makan manis lah kan. Nak makan pedas lah kan. Tapi craving tak menyusahkan orang tak apa. Okay. So ini gangguan mental lah, mental tak okey maksudnya kalau tiba-tiba kita sedih tanpa sebab. Kita ni sedih kena ada sebab Kalau kita tiba-tiba kita sedih tak ada sebab, sebab dia ada student yang tiba-tiba jadi menangis, hari-hari dia menangis. Tapi kalau kita tanya kenapa dia menangis, tak tahu, saya pun tak pasti kenapa saya menangis. Tapi sebenarnya yang saya cakap tadi, depression ni adalah benda yang daripada kita kecil lagi. So benda tu trigger, especially waktu kita tak ada buat apa-apa. Maksudnya waktu kita senggang yang banyak tu kan, masa tu lah yang kita akan overthinking. Barulah menerawang sampai kita kecil lah. Kita menerawang, kita ingat kita kena pukul lah. So itu berlaku. Itu sebab kadang-kadang kita tiba dia nangis kan. So yang apa orang kata kesedihan ataupun kegelisahan yang berterusan. Maksudnya hari-hari dia nangis. Itu benda yang tak okey okey. Kita ada isu dengan apa, maksudnya nak handle kita punya emosi kan. Maksudnya itu pun benda yang kita kena tengok juga. Dan sosial kita pun dah tak okey. Maksudnya kita rasa orang bermasalah dengan kita, padahal orang tu tak kacau hidup kita pun, tapi kita je yang rasa. Itu pun kita kena tengok lagi. Okey. Okay, next. Okey, kita tengok sama-sama kita ada tak gejala emosi macam ni? Kebimbangan ataupun kegelisahan yang berlebihan, rasa sedih, putus asa kan, tapi dia punya keywords dia berlebihan, maksudnya terlampau okey.
Tapi kita kena ingat juga, kalau kita tak ada perasaan langsung pun sebenarnya tak boleh. Dia kena sederhana, kena tengah-tengah. Sebab kalau contohnya macam saya cakap tadi, yang ada klien saya yang datang, ayah dia bunuh diri, tapi saya rasa macam dia tak sedih langsung. Tapi sebenarnya kita kena tengok balik, sebenarnya dia ada isu dengan emosi dia. Maksudnya pendaman yang dah lama sangat. Sebenarnya itu adalah orang kata gangguan kesihatan mental juga. Sebab dia dah tak ada perasaan nak menangis dah pun. Kan? Sebab dia dah istilah dia macam mati rasa. Kan? Kalau di kalangan pasangan pun sebenarnya kadang-kadang kita macam tawar hati ke kan. Itu banyak dah berlaku sekarang kan. So kita dah tak ada perasaan dah. Kita dah tak ada rasa nak nangis ke, nak suka ke, dah tak ada rasa. So itu pun kena tengok juga maksudnya kalau still sederhana tu dia okey. Okey. Kalau fizikal, maksudnya pola tidur kita dah berubah, kita dah tak boleh tidur, ataupun kita tidur je 24 jam tu kita nak tidur je. So itu pun something wrong juga Dan kita rasa penat yang melampau, dia diistilahkan macam fatigue kan. Kadang-kadang ada student yang mengalami depression, dia memang tak pergi kelas kan. Sebab apa? Dia memang akan tidur je, dia tak nak bangun langsung. So itu kena ni jugalah kan. Tapi dia ada trigger, kita kena tengok trigger dia apa. Okay. So orang yang ada depression ni memang dia akan menggalakkan sosial lah. Maksudnya dia tak nak bersosial lah. Okay. Okay, next. So ini kita nak tahu mental kita ni okey ke tak okey. Maksudnya kita tengok fungsi hidup kita ni ada yang terganggu tak. Maksudnya fungsi hidup kita tu apa? Kita boleh makan lagi kan, boleh tidur, kita boleh beraktiviti, boleh keluar lagi pergi IOI kan. Tapi kalau kita dah tak minat nak pergi IOI kan ni, tak minat nak pergi mana kan. Tapi lelaki tak minat pergi awal. Lelaki tak minat kan. Sebab tak sama tu. sebab lelaki ni dia kalau nak pergi sesuatu tempat tu dia kena ada tujuan. Kan. Tapi kalau perempuan pun sama juga sebenarnya. Ni doktor kan? Okey doktor. Maksudnya kalau perempuan pun sebab kita ni kan dia macam ada feminin, kalau lelaki pun kita ada maskulin kan. Itu memang original maskulin, lelaki yang memang dia tak ada feminin. Kan? Tapi kita ni sebagai seniawan perempuan kan, perempuan ni kita ada feminin maskulin. Maksudnya dia memang tak suka keluar-keluar pergi, contohnya kita ajak dia pergi IOI, pergi jalan-jalan, pergi window shopping, memang tak minat. Kalau ada tujuan dia akan pergi. So dia tak boleh paksa So kalau kawan kita rasa tak nak pergi tu, tapi kalau dia nak pergi tu maksudnya dia sama dengan kita feminin. So yang tu dia banyak maskulin daripada feminin. Yang perempuan tu. Betul. Sebab kadang-kadang sejarah hidup dia. So kita tak boleh samakan kita dengan orang lain. Sebab kadang-kadang kita tengok. Itu sebab bila pemilihan sebenarnya saya jaga Kejaya kan, perancangan Kejaya student, ada student yang tanya saya. Dia kata saya ni nak masuk daripada asasi nak masuk course engineering. Tapi bila saya tengok dia tu macam patah macam tu kan. Tapi saya cakap lah, dalam pemilihan Kejaya ataupun course yang kita nak ambil ni, engineering adalah course yang dipelopori oleh maskulin. Kalau dia feminin perempuan, dia ada maskulin, dia okey. Tapi kalau you feminin, you nak join, orang kata kebanyakan adalah lelaki, memang susah sikit lah. Nanti sikit-sikit tak tahan. Sebab kita dah ada pelajar yang dah pergi praktikal engineering, tapi dia tak boleh tahan dengan orang yang cakap kasar dengan dia. Orang cakap itulah persekitaran kerja you kan. Sebab apa? Maksudnya memang masuk persekitaran lelaki. Ingat ada masa ke dia nak cakap lembut-lembut. Lagi-lagi bila education dah berbeza kan, memang kena maki. So, dia kata dia tak boleh tahan. So dia cakap dia kena fikir untuk tukar kerjaan lain. Tapi kalau ada lelaki pula, kalau dia ada maskulin feminin kan, dia bukannya kategori yang dipundan ketat, tapi dia lembut. Maybe adik-beradik dia ramai perempuan, dia boleh jadi macam tu kan. Saya kata fikir bidang lain yang sesuai dengan you.
sebab dia tak sesuai kalau dari segi ability. Okey, So, doktor. macam mana nak tahu tu? Ada ke kayu mengukur nak tahu kita banyak family ke banyak masculine ke apa? Dia kalau melalui sesi kita boleh Oh, ada. maksudnya kita boleh tengok diri kita macam mana kita dibesarkan. So yang tu yang akan berlaku. Saya dulu cerita apa kalau lelaki tu kalau kasut hitam dia dua maknanya dia family banyak lah. Dia beza sebab sekarang ni Lelaki satu je kasut hitam berapa yang banyak. Itu je saya kan. tengok. Tapi lah macam ni kalangan perempuan yang ada pasangan kan, bila suami kita ni maskulin, maksudnya dia memang takkan pegang kerja-kerja perempuan. So tu dia kena faham sebab dia tak dididik untuk kerja perempuan. Tapi kalau family dia biasakan dia dengan buat kerja rumah, basuh pinggan kan, itu kita boleh orang kata harapkan dia lah. So itu kena faham kan. Ataupun di awal perkahwinan, jadi dah masuk awal perkahwinan pula kan. Di awal perkahwinan kita dah biasakan, maksudnya dah bahagikan. So siapa yang tak berkahwin lagi ni kena nilai maksudnya awal perkahwinan you kena bahagikan tanggungjawab. Semua dia pakai baju. Kan. Tapi lelaki ni dia tak boleh. Orang kata kesilapan kita bila awal perkahwinan kan, husband basuh pinggan, husband jemur baju, jangan tegur. Janji buat. Tapi kalau kita tegur, contohnya kan, ini pengalaman saya sendiri kan saya adalah visual macam saya cakap tadi, saya adalah visual. So bila husband saya jemur kain, macam ada sengit, ada kan. Sebab orang visual ni, sebab dia selalu cakap saya, you ni OCD lah dia kata. Saya tak OCD saya cakap, tapi sebab visual ni, dia nak macam tengok benda tu sama tersusun kan. Itu kesilapan lah. So jangan ulang apa kesilapan yang saya dah buat. So lepas kena tegur, dia dah tak nak buat. So jangan mimpi nak suruh dia buat sebab kita dah tegur daripada awal. So better kata bagi je tanggungjawab awal-awal, dia je lagi buat. Saya pun sama. Saya tegur isteri saya sila baju, sekarang saya sila baju. Betul. Dia Puas ada sila sendiri kan? sebab dia ada juga. Dah 30 tahun. Saya tak betul. Kisah benar ni sir. Kisah benar ni. Yang penting bahagia. Biasa bahagia tapi sebenarnya itu ada jugalah kan. Kadang-kadang kita ada saya dengar juga husband dia balik rumah memang dia kerja dia silai baju, lipat baju kan. Itu memang amazing lah. Amazing. Bagi saya adalah amazing kan. Maksudnya kalau ada lah husband macam tu, jagalah baik-baik. Kan sebab satu lah bila saya cakap tadi maskulin ni dia memang bukan mudah lah nak buat kerja rumah. Maksudnya kalau dia buat kerja rumah tu kita puji lah lebih sikit. InsyaAllah nanti dia akan buat lagi. Okay? Tapi jangan pelekehkan dia. Sebab yelah kadang-kadang kalau kita sendiri pun perempuan yang kita ada macam sekarang ni perempuan ni kan dah berdikari kan. Sebab kita ada maskulin tu, feminin maskulin tu, maksudnya perempuan boleh buat semua je. Yang tu tak payah so yang tu kita kena bahagi-bahagikan lah. Sama juga dengan isu balik beraya kan. Sebab nak mengurangkan konflik ni sebenarnya awal perkahwinan tu kita dah kena ada perjanjian. Maksudnya tahun pertama kata contohnya lah kita kahwin kan, tengoklah siapa paling dominan kan. Kalau wife dia paling dominan, dia kata okey raya pertama raya rumah saya, raya kedua nanti tahun kedua raya rumah husband kan, ataupun terbalik macam tu kan. So kita akan ikut sampailah 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Dia tak boleh ubah jangan ubah. Okey, tapi kena consider kalau ada isu-isu yang berlaku lah kan. Dia ada orang kata kita kena ada contohnya parents dia nak tinggal seorang ke kan, benda tu tapi janganlah ikut sangat kan. So itu boleh menyebabkan konflik. Konflik ni akan kalau kita tak rawat kita akan menyebabkan penyakit mental tadi Okey. So yang ni kalau kita tak okey, maksudnya rutin hari yang kita terganggu. Lepas tu dia akan berterusan tanpa henti. Maksudnya dalam tempoh 2 minggu kita kena tengok. Okey. Saya selalu pesan dengan student saya, walaupun hari cuti, rutin tu kita kena teruskan macam biasa. Macam kita sendirilah. Walaupun hari cuti, hari minggu kan, Sabtu Ahad, kita jangan ubah kita punya rutin. Kalau kita ubah kita punya rutin, contohnya hari tu kita nak bangun lewat,
Rasanya apa yang berlaku pada diri kita? Swing lah. Satu swing kan. Kita akan jadi macam 6. 6 ni macam jadi istilahnya macam bodoh. Kita hari-hari kita dah Isnin sampai Jumaat tu kita dah biasa bangun awal. Hari Sabtu tiba-tiba kita bangun lewat. So bila sehari tu memang kita akan mood kita swing. Itu biasa berlaku pada perempuan lah. So jangan ubah kita punya rutin. Bangunlah pagi macam biasa, kita buat sarapan ke apa semua kan, kemas rumah ke, lepas tu barulah kita boleh nap. Kita tidur tengah hari ke kan. So janganlah biasakan tidur petang. Kalau tidur petang ni pun sama juga, kita akan jadi mood kita akan swing juga. Okay, next. Kita dah sampai 10 lebih dah kan. So ada apa-apa yang nak tanya? Ada yang nak tanya? Okay. So ini benda-benda yang so ini ini dekat tempat kerja. Kalau benda-benda toksik yang berlaku dekat tempat kerja yang boleh menyebabkan mental kita okey. Kita ada isu cyber, kita ada isu tempat kerja toksik, makcik bawah kan, makcik juga ini bangsa kan, tapi pakcik bawah pun sebenarnya ada juga. Tak ramai. Okey. So kita ada isu kewangan kan. Tapi kalau katalah beza generasi sekarang lah kan, generasi sekarang bukanlah kata sebab kita pun tengok macam anak-anak kita kan, kenapa dia ni, sebab dia orang kata semua ada depan mata dia. Maksudnya kalau benda tu tak ada, nanti dia akan jadi nanti dia kata mental lah kan. Saya suka guna kata itu, nanti dia mental nanti dia. Sebab benda tu dah ada, semua dah disediakan kan. So kadang-kadang kita kena beringat jugalah bila kita ada anak ni, jangan bagi apa semua yang dia nak kan. Maksudnya kalau saya akan ajar dia menabung duit belanja dia. Kalau dia nak beli apa-apa yang contohnya yang tak berkaitan dengan ni lah, contohnya dia nak beli kasut. Contohnya kita dah belikan dia satu kasut kan, tapi dia nak kasut yang lain. Saya akan minta dia bayar. Sebab apa? Dia dihargai apa yang dia dapat. Bukan semena-mena dia boleh dapat apa yang dia nak. Okay? Ataupun kita dah belikan yang basic kan, pensel warna kan. Dia nak pensel warna yang lain. Dia must cakap awak kena bayar. Tak kisahlah dia nak kumpul duit dia ke kan. So nampak macam kejam, tapi saya nak dia belajar menghargai apa yang dia beli. Kan? Okay? Okay, next. Ini pun sama juga. Maksudnya kita nak tengok mental okey dengan mental tidak okey. So kalau rasa ada hari yang kita tak okey, dan kalau berterusan, cepat-cepat pergi jumpa kaunselor cari kaunselor, ataupun kalau rasa macam tak okey sangat, baru kita pergi minta ke psikiatris. Okey. Sebab kalau kita orang kata kita punya kesihatan mental ni tak okey, dia akan mempengaruhi kita punya kerja dan kualiti hidup kita kat rumah kita. Okay, next. So ini yang saya selalu sebut, maksudnya kita kena cari bantuan dan sokongan. Kan? Kalau kata kawan kita boleh bantu pun sebenarnya okey, tapi kalau kawan kita tak boleh bantu, kita carilah orang kata sokongan profesional kesihatan mental yang ada. Okey? Okay, next. Okay, so hari ni saya nak minta juga perempuan untuk jawab DAS. Okay, DAS ni kita nak ukur dari segi depression, anxiety dan stress skill. Maksudnya tahap kita punya kesihatan mental lah. Okay? Sebab bila jawab DAS ni nanti semua akan dapat email yang tahap emosi dia. Tapi bila kita jawab DAS ni, kita kena merujuk emosi kita yang seminggu lepas. Bukan emosi kita hari ni, seminggu lepas, 2 minggu lepas.